Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Encik Samsudin bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tun Abdul Razak, Kuala Kubu Bharu. Selamat datang ke SK Tun Abdul Razak, sebuah sekolah yang kaya dengan sejarah, syarat dengan nilai murni dan sentiasa komited melahirkan generasi berilmu, berakhlak serta berdaya saing. Sejarah sekolah ini bermula pada tahun 1948 ketika zaman darurat. Pada waktu itu, masyarakat orang asli di sekitar Kuala Kubu Bharu telah dipindahkan ke Kampung Lengong atas faktor keselamatan. Sebuah sekolah sementara telah diwujudkan bagi memastikan anak-anak orang asli terus mendapat pendidikan. Sekolah tersebut dikenali sebagai sekolah asli dengan seramai 20 orang murid dan diterajui oleh guru besar pertama, Encik Abdul Hadi. Pada tahun 1958, sebuah sekolah baharu telah dibina di penempatan orang asli yang baharu, kira-kira 2 km dari bandar Kuala Kubu Bharu. Sekolah ini pada asalnya dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Kaum Darat. Pada tahun yang sama, sekolah ini telah dinamakan semula sebagai Sekolah Kebangsaan Tun Abdul Razak sempena lawatan Allahyarham Tun Abdul Razak yang ketika itu merupakan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Penamaan ini menjadi lambang penghargaan terhadap jasa beliau dalam memperjuangkan pembangunan masyarakat luar bandar dan orang asli. Selaras dengan pertambahan bilangan murid, asrama sekolah telah dibina pada tahun 1983 bagi memberi peluang pendidikan kepada murid-murid orang asli dari seluruh daerah Hulu Selangor. Penubuhan asrama ini menjadi titik penting dalam memperluaskan akses pendidikan kepada murid yang tinggal jauh dari sekolah. Kemudian, pada tahun 2010, sebuah asrama kekal 2 blok telah siap dibina bagi menyediakan kemudahan yang lebih selesa dan kondusif kepada penghuni asrama. Sekolah Kebangsaan Tun Abdul Razak diterajui oleh barisan pentadbir yang komited dan berwibawa di bawah kepimpinan Tuan Samsudin bin Ahmad selaku guru besar, dibantu oleh Puan Suhaili Fitrilah binti Zakaria sebagai penolong kanan pentadbiran, Encik Muhammad Azizan bin Mat Hassan sebagai penolong kanan hal ihwal murid serta Puan Juraimi binti Jamaluddin sebagai penolong kanan kokurikulum dalam memastikan kecemerlangan sekolah serta pembangunan murid yang holistik dan menyeluruh. Seterusnya, kita akan melihat pencapaian sekolah sepanjang tahun 2025. Pasukan sepak takraw SK TAR, The Killers SK TAR, mencipta kejayaan membanggakan sepanjang 2025 dengan meraih johan dan tempat ketiga peringkat negeri, tempat kelima kebangsaan, serta tempat keempat kebangsaan dalam karnival seni dan sukan asrama. Kejayaan ini mengukuhkan sepak takraw sebagai kebitaraan SK TAR. Dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah Daerah Hulu Selangor atau MSSD, pasukan sepak takraw SKTAR berjaya memperoleh tempat ketiga di peringkat daerah. Kejayaan sekolah turut diterjemahkan melalui kemenjadian murid apabila 2 orang murid SKTAR telah dipilih untuk mewakili pasukan MSS Selangor dalam acara sepak takraw. Dalam bidang olahraga, murid SKTAR turut menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam kejohanan MSSD. Azura AP Zairi berjaya menjadi johan acara 100 meter bagi kategori P5. Seterusnya memperoleh gelaran naik johan bagi acara 200 meter dalam kategori yang sama. Pasukan lari berganti-ganti 4 darab 100 meter kategori P3 berjaya meraih tempat keempat. Manakala acara lompat jauh memperoleh tempat ke-6 dan ke-8. Murid-murid PTKI turut menunjukkan penglibatan yang aktif serta mencatatkan pencapaian yang membanggakan dalam kejohanan olahraga MSSD. Dalam bidang koakademik, SK TAR turut cemerlang dalam Karnival Agama Islam Murid Orang Asli KAFOA peringkat negeri Selangor 2025 dengan meraih pelbagai kemenangan dalam acara Dai Cilik, Azan dan Ikamah, Tilawah Al-Quran, Hafazan serta Nasyid. Kejayaan tersebut melayakkan SK TAR dinobatkan sebagai johan keseluruhan KAFOA peringkat negeri Selangor 2025. Seterusnya, dalam Karnival Pendidikan Murid Orang Asli peringkat negeri, pasukan tim KPMOA berjaya memperoleh gelaran naik johan bagi kategori nyanyian duet. Selain itu, murid asrama SK TAR juga sentiasa aktif melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti dan pertandingan yang dianjurkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Dalam Karnival Seni dan Sukan Asrama Sekolah Harian, pasukan sepak takraw SK TAR berjaya menjadi johan di peringkat negeri. Seterusnya memperoleh tempat keempat di peringkat kebangsaan.
Dalam Karnival Kemahiran dan Permainan Pendidikan Khas Daerah Hulu Selangor 2025, murid PPKI SK-TAR berjaya muncul sebagai johan bagi acara Sharp Shooter. Seterusnya, kita akan melihat beberapa pencapaian awal yang berjaya direkodkan oleh SK-TAR sepanjang tahun 2026. Dalam Karnival Kokurikulum, Sukan dan Kesenian Pendidikan Khas Peringkat Daerah Hulu Selangor tahun 2026, murid PPKI SK-TAR berjaya muncul sebagai johan bagi acara badminton. Dalam kejohanan merentas Desa MSS di Hulu Selangor pada 10 Februari 2026, murid SK-TAR mencatatkan pencapaian yang membanggakan. Seorang murid kategori L3 berjaya menduduki tempat ke-25, manakala murid PPKI kategori P3 memperoleh tempat kedua, ke-6 dan ke-12. Dalam Majlis Sukan Sekolah Daerah Hulu Selangor tahun 2026, pasukan sepak takraw SK-TAR sekali lagi berjaya mengharumkan nama sekolah apabila memperoleh gelaran naib johan. Dalam Karnival Permainan Murid Orang Asli atau KPMOA 2026, murid SK-TAR berjaya memperoleh tempat kelima bagi pertandingan bercerita dan tempat keempat bagi kategori nyanyian duet serta penyertaan bagi tarian. Sebagai kesimpulan, pencapaian yang diperoleh oleh SK Tun Abdul Razak sepanjang tahun 2025 dan 2026 merupakan hasil kerjasama erat antara pihak pentadbir, guru, ibu bapa serta murid-murid sendiri. Sekian, terima kasih.